Hai, assalamualaikum semua. Selamat petang. So hari ni kita mula menanam, dan sekarang ni kita dah menanam. Untuk petang ni kita dah menanam 4 pokok. Kita ada cempedak dan juga nangka. Okey. Cempedak dan nangka, baru 4 pokok kita tanam. Dan kita akan penuhkanlah ruang-ruang kosong di sini dengan pokok-pokok. So pokok-pokok apa? Sekarang ni baru ada cempedak dan nangka lah. Nanti kita akan buat pokok-pokok yang lain juga. So kita untuk tanamannya saya bagi dia punya polybag tu lebih kurang dalam 50% berada di atas lah, and then kita yang selebihnya di dalam. I mean dia tak adalah semua ke dalam. So make sure pokok asal kat polybag kita tak tertutup. Okey. So ni pokok-pokok yang kita dah tanam lah. Ada beberapa ruang lain lagi. Ada beberapa sedikit. So ni pokok yang kita dah tanam. So insyaAllah kita akan sambung tanam lagi lah yang lain. So untuk bahagian tepi-tepi ni, saya tengok nanti nak tanam pokok apa. Di tepi-tepi ni kita ada satu saliran. Kita ada saliran sungai yang mengalir. Okey, sungai yang mengalir dekat tepi ni. Dia pasang, dia surut, pasang, surut. So kita nak tanam lah dekat sebelah-sebelah tepi ni. So insyaAllah pokok apa nanti saya akan update dia semasa ke semasa. Dan pembersihan kebun ni dah selesai dah, tinggal nak tanam saja dan penjagaan. Doakan yang terbaik, insyaAllah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.